siapalah pemilik rumah berkembar ni Assalamualaikum, bersama saya lagi. Jadi hari ni saya nak bawa korang kita review rumah customer kita yang dah siap dah sepenuhnya, dan tak lama lagi kita nak serahkan kunci kepada tuan rumah. Dan rumah customer kita kali ni adalah rumah sewa berkembar. Korang mesti tanya kan harga rumah ni berapa. Tapi sebelum saya review dengan korang harga rumah ni, korang kena tahu dulu keluasan rumah ni. Keluasan rumah ni dalam 960 kaki persegi untuk 2 unit. Dan setiap satu unit kita ada 2 bilik dan juga 1 tandas. So rumah macam ni sesuai lah dijadikan rumah sewa. Jom saya bawa korang kita review untuk rumah ni di bahagian dalam dan juga luar rumah. Jom. Korang tunggu dengan harga rumah berkembar ni. Korang tahu tak harga rumah berkembar ni hanyalah RM135,000 sahaja. Tapi dengan harga tu korang tahu tak, kita bagi full spec. Full spec korang. Ada mosaic. Siap semualah. Ada cat semua kita bagi. Siap ada aksesoris, lampu, kipas untuk bahagian dalam. Jom saya bawa korang kita review rumah ni. Jom. Untuk bahagian luar rumah kita gunakan cat berkali swatcher. Untuk bahagian dinding luar rumah kita gunakan cat coat velvet. Dan untuk bahagian border kita gunakan cat coat brinjal. Sekarang kita masuk dekat bahagian koridor hadapan. Untuk koridor hadapan ni berukuran 3x10 kaki. Dan mozaik macam biasalah kita bagi 1x2 kaki. Jom kita review untuk bahagian dalam pula. Jemput masuk. Ini adalah bahagian ruang tamu. Untuk ruang tamu ni berukuran 13x10 kaki. Dan saya nak bagi tahu korang untuk mozaik dalam rumah ni, setiap ruang kita bagi ukuran 16 inci. Untuk bahagian dalam rumah ni kita gunakan cat coat white. Jom kita tengok bilik yang pertama. So ni adalah bilik yang pertama. Untuk bilik pertama ni berukuran 10x10 kaki. Dan jom kita tengok bilik yang kedua. So ini adalah bilik yang kedua. Ukuran sama juga, 10x10 kaki. Di antara dua bilik ni kita ada 1 tandas. Tandas ni berukuran 4x6 kaki. Dan kita berikan mozaik macam biasalah 1x2 kaki. Kita tengok dekat bahagian dapur. Ini adalah dapur yang berukuran 8x10 kaki. Korang tengok bahagian ni kosong kan? Sepatutnya ada tabletop. Tapi ini adalah request daripada tuan rumah. Dia tak nak tabletop. Jadinya nanti dia akan beli satu sinki lain lah. Sinki lain yang steel punya. Stainless steel lah. Nanti dia akan letak dekat sini. Jadi saya dah review dah rumah ni dengan korang. Korang jangan lupa follow kita, like, comment and share. Dan kalau korang berminat dengan design rumah ni, korang jangan lupa hubungi kita. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.